sebenarnya eczema ni dia tak perlu krim pun. Kita jaga makan kita, kita pilih makanan yang serasi, kulit kita boleh pulih dengan sendirinya. Jadi ramai orang ada masalah tinggi histamin sebab kamu mungkin tekanan stres lebih tinggi di zaman moden ni lah. Bahan histamin yang menyebabkan keradangan dekat baby ni, dia sebenarnya boleh naik bila baby stres. So kita nampak kalau mak tu marah baby ke, baby akan start garu tau, immediately. Sebab histamin punya kesan bahan saraf ni yang menyebabkan gatal, yang menyebabkan alergi, resdung apa semua, dia immediately split second memang baby akan start garu ke. Kalau orang yang ada resdung ke, mungkin akan start garu-garu mata. Itu adalah kesan daripada peningkatan histamin. Kalau kita pergi doktor kan, kalau pesakit pergi doktor kan, dia jadi frust tau. Sebab doktor kata, ini banyak-banyak sangat simptom ni, kenapa? Sekejap kata sakit perut, sekejap lengur-lengur kaki tangan, lepas tu sekejap kata kefikiran pula, lepas tu gatal-gatal pula. So ni betul ke tak betul? We have banyak sangat orang yang sakit, and quality untuk buat diagnosis sudah merosot. Ya, betul. So kita macam tengah cuba rush the patient out. It's okay, just prescribe. Dia just treat by symptomatic. Tapi kalau kita lihat pada ciri-ciri, kalau there is a cluster of symptoms, kita akan menjurus kepada satu pattern. Tapi kalau kita tak dapat to snipe ataupun focus on the diagnosis, kita akan just treat the symptoms. Lepas tu bila kita treat symptom ni, nothing is happening. Biasanya itu yang kita dapat lah kalau kita tengok pesakit dalam masa 5 minit, 10 minit, paling lama setengah jam. Biasa kalau kita nak setengah jam tu dah kena bersyukur dah. Kita nak tahu root cause, kita memang kena gali kan. Macam tadi kita cerita, kalau eczema ni kita gali daripada time dia lahir, cara lahir, proses lahir, dia even the keluarga dia, atuk nenek semua kita tanya kan. Jadi itu mengambil masa yang panjang lah. Medical field ni itu memang topik pancreatic cancer. Bersama saya Dr. Roland Victor. Satu benda yang one of the worst stress can happen bila you makan tak sedap. Doktor, saya punya culture kena makan nasi. Zaman moden. That every second of your life you either earn or learn. Batu Medic Show. Hello semua dan selamat datang ke episod Lesung Batu Medic Show bersama saya Dr. Roland Victor. Dan hari ini kita akan bincangkan tentang topik histamin. Ramai akan perasan tentang perkataan antihistamin. Kalau mereka ada sesama, batuk dan sebagainya, mereka akan pergi ke GP ataupun klinik kesihatan berhampiran untuk dapatkan histamin. Tapi saya sangat bertuah dalam bulan Ramadan bersama dengan salah satu rakan yang agak lama dalam perjuangan kesihatan. Dan bersama saya hari ini lah Dr. Hafiz Sulaiman. How are you? Baik, terima kasih. Selamat berpuasa, Hafiz. Thanks for having me. So, and I think kita dah kenal agak lama kan? Lama, saya ingat daripada 2014. Satu dekad 2014 lagi. 14 Okay, so long time. And I think kita kenal dalam banyak all our event tentang kesihatan lah. All our medical conference dan sebagainya kan. Okay, so saya sangat tertarik dengan usaha Hafiz masa sebelum pandemik dan sebagainya. Awak seorang yang memang konsisten dalam social media. Konsisten lah, itulah perkataan saya gunakan lah. And salah satu topik yang memang Hafiz selalu bawakan is histamin, antihistamin issue. So ramai seperti yang katakan tadi, a lot of people kenal tentang antihistamin. Ya, betul. Dia anggap macam ada, kalau ada gatal, ada ruam, ada sesama, okay, ambil lah antihistamin. Dengan pelbagai jenis drug variety yang kita ada kan, daripada cetirizine lah, loratadine lah, all of this. Tetapi kenapa dalam your focus of medicine kan, Hafiz pilih the histamin thing as something very close to you? Why did it start from this histamin? I think I boleh start dengan I punya background sikit. Yes, please do. Okay, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya seorang doktor perubatan lah sejak daripada 2008. So ayah saya seorang doktor perubatan juga, perubatan swasta. Jadi beliau memang dah buat rawatan integratif lah. Dan saya rasa saya bermula daripada situlah. Daripada saya belajar medical lagi, saya macam berminat dengan apa yang dia buat sebab dia lain daripada mainstream punya praktis. Macam mana you nampak dia lain masa you dalam alam medical school? Sebab memang dia selalu cerita lah kan. Selalu cerita dari segi pemakanan, dari segi rawatan-rawatan yang macam lebih natural lah.
Jadi itu yang saya macam tertarik lah. Tapi masa tu macam kita dengar lah kan, sebab kita dah terikat dalam sistem, kita sibuk dengan kita punya practical housemanship apa semua tu kan, dan kerja. Lepas tu saya kerja di klinik kesihatan di Melaka, klinik kesihatan Tenggera. Dan masa tu bermula sebenarnya umur 28 tahun, gula dalam darah saya haywire lah, dah pre-diabetic lah orang katakan lah. Jadi saya masa tu saya macam terkejut lah, dan saya rasa saya masa tu baru saya tersedar dari lamunan lah, bahawa kita doktor ni kita nak orang sihat, tapi kita sendiri tak sihat. Mungkin sebab tekanan kerja, mungkin masa tu baru nak bina karier kewangan pun masalah kan. Tapi apa-apa pun alasannya, kita kena jaga diri kita dululah. Jadi saya ambil langkah untuk belajar tentang nutrition lah. Saya sebenarnya bermula dengan nutrition untuk lose weight, nutrition untuk kurangkan gula dan darah. So masa tu 2010 saya mula come across functional medicine lah, dan saya follow beberapa orang doktor functional medicine seperti Dr. Chris Kresser. Sebenarnya beliau seorang acupuncturist lah. Chris Kresser seorang acupuncturist, dan juga Dr. Chris Master John tu dia tengah buat master. So dia cerita tentang pemakanan low carbohydrate diet, intermittent fasting. Jadi macam mana fasting tu boleh mengawal gula dan darah, dan boleh mengurangkan berat badan lah. So masa tu semua saya buat lah. Saya diet keto diet lah. Memang itu pada masa tu sangat-sangat awal lagi. Sangat-sangat awal lah masa tu. Sebab masa tu saya rasa tak ada. Saya tak pernah dengar doktor kat Malaysia cerita pasal low carb keto diet lah. Dan bila start tu, saya nampak perubahan yang mendadak lah. Perubahan dah mendadak. Dan menariknya sebenarnya, doktor functional medicine ni, dia banyak cerita tentang gut health. Dan dia juga kaitkan gut health ni dengan macam-macam penyakit. Jadi perut punca penyakit. Jadi itu memang membuatkan saya rasa lebih tertarik lah. Sebab simple. Pada masa yang sama saya memang banyak sertai courses lah. Saya rasa Dr. Rolian pun tahu kan. Saya memang hantu courses lah. Kalau pergi seminar sana sini tiap-tiap minggu lah. Memang penuh lah. Join persatuan. Saya aktif persatuan jugalah. Persatuan perubatan lah. Jadi masa tu kita belajar macam-macam kan. Kita belajar estetik pun saya belajar. Saya praktis kejap lah. Dalam 2 tahun. And then regenerative medicine dan integrative medicine lah. Macam-macam kita belajar. Tapi yang betul-betul saya rasa nak fokus ialah pemakanan. Disebabkan saya sebenarnya daripada kecil pun saya memang ada masalah yang berkait rapat dengan pencernaan, iaitu masalah alergi. Masalah alergi dah, dan masalah imun. Jadi saya ada masalah resdung yang teruk lah. Kalau bangun pagi-pagi tu memang bersin-bersin, especially lepas mandi pun bersin. Lepas tu gatal-gatal hidung, gatal-gatal mata, hidung sumbat. So memang sangat menyusahkan lah. Dan saya ada juga masalah pencernaan sikit sebanyak lah. Tapi masa tu tak obvious sangat. Tapi bila kita dah umur 30-an ni memang dia makin teruk lah ketara kan. Biasalah kan. Okey, jadi daripada situ saya mula mendalami bab alergi pula. Jadi bab alergi ni masa tu pun orang baru start Facebook, baru start orang kata ada group kan. So saya join beberapa group dan saya macam terkejut juga sebab rupa-rupanya dah ada group mak-mak yang dah buat tentang alergi. Dia particularly eczema lah, eczema. Itulah dia kumpulan grup Facebook NAE dan juga kumpulan sokongan eczema. Jadi dia orang rawat eczema melalui pencernaan. So jaga makan je dan eczema akan pulih. So saya masa tu memang sebab kita dah follow doktor functional medicine ni, memang kita sealiran lah. Jadi bila masuk dalam tu awal-awal tu memang ada rejection lah kan. Ni doktor ni mesti nak push steroid je kan. Macam biasa lah kan. Tapi saya bagi tahulah kita memang focus on natural. Paling tak natural pun mungkin
vitamin C lah. Which is not from natural vitamin C, tapi still banyak guna dalam research dan well documented lah untuk macam-macam penyakit kan. Jadi bila dah lama tu, jadi dia orang dah serasi dan dia orang anggap macam kita ni macam panel doktor dalam tu lah, yang bagi nasihat lah dalam tu kan. Seorang lagi yang bersama saya, Datuk Dr. Surya Khatun lah, seorang homeopati lah, dan juga doktor perubatan. So bila dalam tu banyak saya belajar sebenarnya, tahu tak? By experience kan? Ya, by experience. Orang kata direct daripada pesakit sendiri lah. Dan macam mana sebenarnya eczema ni dia tak perlu krim pun. Dia bagus kalau kita ambil krim. Tapi kalau kita tak ada krim, tak guna krim pun, kita jaga makan kita, kita pilih makanan yang serasi, kulit kita boleh pulih dengan sendirinya. Okay, so berkenaan tentang kulit kita boleh sembuh dengan secara semula jadi kan? Okay. Nanti apa punca eczema ni berlaku? Kenapa budak-budak kecil yang mungkin boleh dikatakan makanan mereka ni boleh dikatakan clean lah? Clean. Kalau macam infant, kalau bayi yang baru lahir mungkin menyusu susu ibu, susu formula sometimes, and then mungkin dia akan move kepada simple food macam sweet potato, akan pakai mungkin certain hanya nasi ataupun sedikit protein for introduction. Tapi kenapa budak-budak ni ada eczema? Dia sebenarnya eczema ni dia multifactorial. Maksudnya dia pelbagai faktor, termasuklah daripada sebelum dia lahir lagi. Sebenarnya genetik pun memainkan peranan lah. Dalam perubatan mainstream dia ada triad of allergy kan. Salah satu badannya ialah eczema. Dan dikatakan kalau mak dengan ayah dua-dua orang ada eczema, lebih daripada 50% kecenderungan untuk dapat eczema. Kalau salah seorang ada, mungkin 30 ke 50% boleh dapat eczema kan. So genetik memainkan peranan lah. Cuma yang ramai orang tak tekankan ialah dari segi yang lain-lain. Persekitaran, pemakanan, stres emosi, semua memberi kesan. Dan sebenarnya bayi-bayi eczema ni dia dah dapat dia punya badan dia dah mula bina eczema ni daripada dalam kandungan ibu dia lagi. Dari dalam kandungan ibu dia lagi, apa pemakanan ibu tu yang mungkin akan meningkatkan lagi. Saya selalu sebut histamin. Histamin ialah bahan saraf yang menyebabkan keradangan, yang mediate keradangan. Jadi pemakanan ibu pun memang meningkatkan keradangan dalam baby kan, sebab mak dengan baby memang ia berkongsi salur darah apa semua kan. Betul. Nutrien. Jadi daripada dalam kandungan lagi pemakanan ibu. Dan bila dia keluar, saya memang selalu akan tanyalah macam mana dia keluar, cara dia keluar. Mungkin ada stres-stres yang menyumbang kepada eczema tu keluarlah. Antaranya yang saya ini memang ada saya periksa lah medical journal kan, yang dikaitkan ialah asma lah. Tapi dalam praktis saya nampak bila baby keluar melalui cesarean section, kita dapati memang dia lebih cenderung untuk dapat eczema lah. So saya akan tanyalah bersalin cara macam mana. Sebab bila dia melalui faraj ibu, dia akan makan kuman baik dalam melalui faraj ibu lah. So itu yang akan membina kuman yang sihat dalam. I think that one yang bila kita lihat pada antara standard normal berdelivery dengan cesarean section, I think the science is quite established dah sekarang, di mana lactobacillus tu memang terbukti akan menyelaputi baby yang keluar secara natural birth canal dengan cesarean. Tu memang I think today ada yang saya dengar juga, ada yang pakar-pakar gynecology on the obstetric yang memang akan mengamalkan that they smear the Lycra bag on the baby pun sekarang. So selain daripada tu, saya akan tanya juga dia bersalin menggunakan forceps delivery ke, vacuum ke. Sebab dan satu lagi yang lebih penting ialah sama ada dia induce. Sebab bila dia bagi pitocin ke, bagi ubat tu, dia akan menyebabkan contraction kan, kepada contraction, dan ini menyebabkan stres kepada bukan saja ibu juga tapi kepada bayi juga. Dan bila keluar tu kita dah nampak sikit-sikit tanda lah. Bila baby keluar mungkin dia ada sikit-sikit ruam-ruam
orang kata ruang-ruang susu, mungkin dia ada biliar ataupun siringoma ke. Siringoma. So kita nampak tanda-tanda sikit tau. Dan kita nampak dia pun ada tanda-tanda lain tinggi histamin seperti muntah susu. Baby baru keluar Baby baru keluar muntah susu. Dia kena burp dulu, ramai orang kata kan. Dan mungkin baby tu perut kembung, nafas dia berbunyi. Maksudnya dia banyak lendir. Dan lendir dihasilkan oleh histamin yang tinggi. So tanda-tandanya memang ada. Cuma kita perasan ke tak perasannya lah. Sebab tu saya biasa tanya soalan-soalan untuk tahu dia ni ada dari segi keluarga dia, dari segi kecenderungan genetik, dari segi cara dia lahir macam mana, dan juga pemakanan lah waktu mengandung dan pemakanan seterusnya lah. Tapi yang paling common kita tengok sebenarnya, baby dapat eczema bermula daripada umur 3 bulan. 1 bulan jarang lah. 1 bulan ada juga. Ataupun newborn pun ada tapi sangat jarang. Yang biasanya 3 bulan ataupun 3 ke 6 bulan. So dalam sela masa tu ada sesuatu yang berlaku lah, wallahualam. Tapi benda tu trigger eczema bayi. Dan kita tengok kebanyakan eczema bayi dia akan reda selepas 1 tahun lah. Dan kebanyakan doktor akan kata kalau eczema ni dah capai tahap dewasa, kita hidup dengan eczema sampai dewasa memang takkan pulih lah. Tapi itu pun, tapi when you mention about this 3 to 6 months, ada tak apa-apa Dr. Hafiz, any data that I'm just trying to play the devil's advocate kat sini, that showed that during time 70-an ke 80-an ke 90-an dengan sekarang, ada tak perbezaan that this part 3 hingga 6 bulan ni tiba-tiba trigger? I'm thinking, pertama sekali tengah thinking, ada tak disebabkan kebanyakan ibu akan mula ada penjarakan dengan bayi mereka disebabkan oleh the 90 days back to work issue? Ada tak parents yang stay at home mom, we don't see that much eczema? Ada tak any study of this? Because kenapa straight away yang trigger saya is now is looking into the stress condition. Ya, betul. Yang kita nampak dari segi from the time of delivery, kadang-kadang ada fetal distress dan sebagainya, ada kena induce because too long, prolonged labor dan sebagainya. Kita faham that is medical technology yang kita ada. Tapi kadang-kadang kita pun overuse. Ya, betul. Dengan sewenang-wenangnya. Kita tak promote the natural position sometimes. Ya, kita boleh wait. Itu satu benda. Kedua, kita lihat pada the stress induction akan trigger kepada some form of relation to histamine. The pre-epigenetic issue pun kita nampak lihat. Lepas tu kita lihat pada this period from the confinement time yang kita nampak macam ada standard time yang macam dalam first 3 months tu you dapat maternity leave. Ya, betul. Lepas tu mungkin ada yang akan hantar ke rumah pengasuh and thing. We don't understand the dynamics dalam baby tu. Ada tak dia ada stress induced, dia nak latching, dia nak ni, dia nak comfort, dia nak oxytocin, all of this? Saya bersetujulah, kemungkinan ada, tapi dari segi data saya memang tak ada lah personally. Cuma saya boleh cerita sedikit experience. Bila saya tengok klien, saya tengok betul memang betul apa yang Dr. Lolon cakap. Bila kita tengok bila mak berpisah dengan bayi, kita nampak eczema dia jadi lebih teruk lah. So itu mungkin salah satu faktor yang menerukkan. Sebab sebenarnya bahan histamin yang menyebabkan keradangan dekat baby ni, dia sebenarnya boleh naik bila baby stress. So kita nampak kalau mak tu marah baby ke, baby akan start garu tau, immediately. Sebab histamin punya kesan bahan saraf ni yang menyebabkan gatal, yang menyebabkan alergi, resdung apa semua, dia immediately. Split second memang baby akan start garu ke. Kalau orang yang ada resdung ke, mungkin akan start garu-garu mata. Macam nak nangis kan, kita nampak dia garu-garu mata, garu-garu hidung. Itu adalah kesan daripada peningkatan histamin akibat daripada tekanan emosi. So mungkin, kemungkinan besar. Dan saya ada kes yang dia ada behavioral changes tau. Dia ada macam, orang kata mudah sikit, nampak macam mental sikit tau. Kanak-kanak kecil, bila dia start masuk sekolah. Bila start masuk sekolah, dia start mengamuk-ngamuk. Tantrum, ya. Dan dia start macam ada was-was. Ini dia beritahu oleh mak lah. Dan memang
allergic keluar lah, eczema naik. So itu saya memang sangat percayalah. Cuma dari segi data saintifik saya mungkin kita kena I think terokai sikit the relationship of macam the cortisol level. Ya, betul. Macam I think kita akan pergi pada that segment sekejap lagi. The relations regarding tentang hormonal effect kepada histamin, and then ada all of these symptoms kan. And balik kepada histamin juga. Satu, kita lihat the scenario di mana ada eczema ni berlaku dalam budak-budak. Ada satu teori juga yang menyatakan that eczema and is the representation of the inside of our digestive system, satu. Kedua is the same thing lungs. Lungs juga adalah representasi apa benda yang daripada luar kita masuk dalam. So this is macam a stretched out organ yang memang macam paru-paru kita ni seluas macam satu court tenis. Ya, betul. So sangat-sangat besar. So apa-apa yang di luar masuk melalui udara, masuk melalui paru-paru, and also yang makanan kita masuk is going into our Dia gut. portal daripada luar ke dalam lah. So a lot of this phenotyping issue tengah berlaku. Okay. Histamin. Where, kat mana, apa yang trigger histamin ni berlaku? Okey, baik. Histamin ni sebenarnya bahan saraf yang fitrah dalam badan. Jadi histamin ni memang ada tugas kita memang dia ada tugas dia lah. Tugas dia untuk protect kita, untuk memulihkan kecederaan. Bila kita luka, histamin dia akan panggil semua bahan atuk nenek untuk, contohnya macam stem cell, dia akan panggil untuk tutup luka. Dia akan panggil kita punya immune system untuk bunuh kuman. Dia akan panggil dia sendiri, dia akan menyebabkan bengkak salur darah jadi kembang, supaya semua nutrien-nutrien boleh masuk, oksigen boleh masuk ke kawasan tu lah. Okey, jadi histamin ada fungsinya lah. Dan histamin ada di mana-mana tempat dekat dalam badan kita yang boleh jadi bengkak lah. Kalau rambut tu saya tak sure, saya rasa mungkin tak ada kot. Tapi di tempat yang boleh bengkak tu ada lah. So histamin ni kita boleh dapat daripada luar, daripada makanan yang tinggi histamin. Nanti saya akan ceritakan sebentar lagi. Tapi saya nak cerita juga, badan kita sendiri boleh menghasilkan histamin. Kadang-kadang saya sebut histamin sebagai angin juga tau. Sebab sekarang ni ramai orang ada masalah angin. Dan saya nak bagi orang mudah faham, saya sebut angin histamin. Jadi sebab histamin ni menyebabkan angin juga. Okey, jadi histamin ni memang badan kita boleh hasilkan. Jadi badan kita boleh hasilkan angin. Jadi orang senang faham lah. Sebab bukan semua orang medical background ataupun betul. highly educated kan. Jadi kita cerita bahawa perut dan kulit ada kaitan, disebabkan kaitan histamin jugalah, salah satu daripadanya lah. Dan ada kaitan, kita panggil gut-skin connection, dan ada kaitan gut-brain connection lah, gut-brain axis. Dan, so ada gut-skin axis juga? Gut-skin axis, gut-brain axis, wow. gut-thyroid axis, semua ada. Dan salah satu daripada signaling punya molekul ialah histamin lah. So darah kita boleh menghasilkan histamin. Sel darah putih kita, basophil, eosinofil, neutrophil, terutama sekali eosinofil, boleh menghasilkan histamin. Itulah eosinofil adalah satu benda kita gunakan dalam ujian darah. Kita tengok ada tak any allergy tengah berlaku. Betul. Dan saraf kita boleh menghasilkan histamin. Dan histamin paling banyak dihasilkan oleh dekat-dekat perut paling banyak sekali lah. Sebab tu simptom-simptom perubatan banyak berpusat kepada perut lah. Kalau kita demam, kita ada sakit perut. Biasa boleh dapat radang gastrik kan. Boleh dapat reflux masa tu. Kalau ada demam boleh jadi cirit-berit. Boleh jadi kembung perut. Dan orang kanser pun sama. Orang ada masalah autoimun pun ada masalah yang sama. Orang ada masalah virus infection pun akan ada benda sama. Betul. So akan ada disebabkan sebenarnya bila stres memang histamin akan dirangsang keluar. Jadi sebab tu ramai orang ada masalah pencernaan sekarang ni, dia mungkin berpunca daripada perut lah. Dan bila histamin banyak keluar ni, dia akan menyebabkan macam-macam lah penyakit-penyakit yang ramai orang term sebagai misteri. Sebab banyak sangat sistem dalam badan kan.
Kalau kita pergi doktor kan, kalau pesakit pergi doktor kan, dia jadi frust tau. Sebab doktor kata, ini banyak-banyak sangat simptom ni, kenapa? Sekejap kata sakit perut, sekejap lengur-lengur kaki tangan, lepas tu sekejap kata kefikiran pula, lepas tu gatal-gatal pula. So ni betul ke tak betul? Itu bila cerita pasal benda ni is our system. Sistem kita pun masalahnya histamin dia ada problem. sebab we have banyak sangat orang yang sakit and quality untuk buat diagnosis tu dah merosot. Ya, betul. So kita macam tengah cuba rush the patient out. I mean, okay, just prescribe. Dia just treat by symptomatic. Tapi kalau kita lihat pada ciri-ciri, kalau there is a cluster of symptoms, kita akan menjurus kepada satu pattern. Ya, tapi kalau kita tak dapat to snipe ataupun focus on the diagnosis, kita akan just treat the symptoms. Lepas tu bila kita treat symptom ni, nothing is happening. Biasanya itu yang kita dapat lah kalau kita tengok sakit dalam masa 5 minit, 10 minit, paling lama setengah jam. Biasa kalau kita nak setengah jam tu dah kena bersyukur dah. Setengah jam kalau sakit dapat jumpa doktor setengah jam, syukur lah sangat. Kita nak tahu root cause. Kita memang kena gali kan. Macam tadi kita cerita, kalau eczema ni kita gali daripada time dia lahir, cara proses lahir. And even the keluarga dia, atuk nenek semua kita tanya kan. Jadi itu mengambil masa yang panjang lah. Okey, berbalik kepada histamin tadi. Jadi ramai orang ada masalah tinggi histamin. Salah satu daripadanya, badan boleh menghasilkan histamin lah. Sebab kamu mungkin tekanan stres lebih tinggi di zaman moden ni lah. Bila saya sebut tekanan stres, ramai orang ingat tekanan emosi. Tapi sebenarnya tekanan stres ni boleh datang dari pelbagai aspek lah. Salah satu daripadanya yang utamanya ialah pemakanan lah. Pemakanan zaman moden boleh meningkatkan histamin lah. Antara yang biasa orang sebut ialah gandum, susu, makanan-makanan ultra processed. So itu akan meningkatkan histamin dalam badan, menyebabkan leaky gut, menyebabkan badan jadi makin sakit lah. Tapi kalau kita selalu katakan gandum, susu, gula dan sebagainya kan, gula tak kisahlah, let's go back a bit primitive lah, gula Melaka dan sebagainya kan. Okay. Masa time-time Ramadan ni banyak makanan-makanan ni akan keluar dalam bazar. Betul. Ada tak masalah ni semua banyak berlaku pada our parents generation ataupun our grandparents generation? Takkan tak ada susu masa tu? Mesti ada juga. Saya rasa ni memang satu soalan yang bagus. Soalan yang biasa kita dengar juga. Yeah. In fact ada orang kata zaman Nabi pun makan roti. Itu bezanya pemakanan zaman moden dengan pemakanan zaman-zaman dulu. Atuk nenek moyang kita makan makanan yang berbeza lah. Dan mungkin dia punya lifestyle pun berbeza kan. Zaman dulu tak ada lampu sangat. So dia orang dah tidur awal lagi. Betul. Dan dia orang kena bekerja keras. Dia orang menggunakan fizikal. Kudrat sikit. Kita memang duduk kat rumah. Dari segi pemakanan pula, contohnya gandum, saya ambil gandum. Gandum zaman dulu memang tak makan sangat lah kalau kat sini. So Asia kita banyak makan nasi lah kan. Dan menurut pandangan functional medicine, kebanyakan pakar-pakar dalam tu dia berpendapat bahawa nasi ialah bijirin yang paling selamat. Berbanding dengan oat ke, berbanding dengan gandum, especially gandum lah paling tak selamat. Dia ada satu bahan kandungan kita panggil prolamin. Protein dalam bijirin. Okay. Yang menyebabkan keradangan. Yang berisiko menyebabkan keradangan lah. Contohnya prolamin dalam gandum ialah gliadin ataupun gluten lah. Ramai orang kenal sebagai gluten. Banyak 60%. Dan protein dalam gandum bukanlah protein yang berkualiti tinggi tau. Dia kurang lysin kalau tak silap saya. Jadi kita tak ambil protein daripada gandum. Jadi bijirin pula dia ada orzenin. Orzenin ni 5% saja. Dan dia tidak menyebabkan keradangan macam gluten lah. Gluten kita tahu boleh menyebabkan mengaktifkan protein zonulin dekat tight junction dekat usus, menyebabkan leaky gut lah. Dan segala macam boleh masuk dalam darah kan. Okey, jadi gandum zaman dulu, satunya sebab kaedah penghybridan, dia meningkatkan protein dalam gandum prolamin ni. Gluten ni lah senang cerita. Okay. Gluten. So, kenapa dia tak fokus pada carb punya value rather than protein masa mereka buat GMO? Sebenarnya semua akan meningkat. Okay. Kalau kita tengok gandum zaman purba kan, macam gandum
daripada Turki tu. Dia memang sikit je, dia punya yield very very low yield lah. Jadi dia nak meningkatkan hasil dia akan besar, semua besar. Karbohidrat pun jadi makin banyak, kandungan gluten menjadi makin banyak. Jadi inilah kemungkinan antara puncanya lah. Tapi yang paling utama sekali dikatakan lah, ada praktis yang mana mereka spray racun glyphosate. Orang kita mungkin kenal glyphosate ni sebagai Roundup. Dan Roundup ni memang racun yang genotoxic, yang meningkatkan keradangan lah. Pertama sekali beri kesan kepada sel-sel usus lah. Tapi masyarakat Malaysia ni akan kata, bukankah benda-benda ni semua dah diperiksa selamat oleh agensi-agensi kerajaan satu. Lepas tu dia kata bukan dah benda ni dah refine jadi tepung. Mana ada lagi kita akan nampak residu dia dalam. Kita tak akan nampak kesan yang begitu ketara unless kita dah ada ketidakseimbangan dalam badan. Maksud kita dah ada penyakit. Contohnya orang celiac, dia akan orang yang ada celiac disease ataupun penyakit alergi gluten, kita akan nampak dengan ketara dia punya, bila makan gandum je terus alergi yang tu kan. Bagi kebanyakan orang sebenarnya mereka ada masalah food intolerance, gluten intolerance kan. So mereka ni tak akan nampak ketara sangat tau. So dia akan makin lama makin teruk, makin lama ada build up lah. Ada build up lah. Betul. So makin lama makin sakit kan. Dan mungkin ada satu trigger dalam functional medicine, kita memang tekankan trigger. Mungkin dicampur dengan dia punya stres emosi, tak cukup tidur. So masa tu dengan penyumbang daripada pemakanan apa semua tu, dia akan menyebabkan, dia akan blow up lah, macam volcano. So masa tu kita dah start. Betul. Sebelum ni boleh makan macam-macam, sekarang dah tak boleh makan macam-macam. Makan je trigger eczema, trigger masalah angin. So itu yang saya pun perasan macam, I think I've been advocating on the food intolerance test dekat klinik kan. Dan I think just in 1 year kan, I started to tell my patient to buatlah, invest untuk buat food tolerance. At least you buat sekali dan seumur hidup you nampak certain pattern, at least your IgG tu, immunoglobulin G tu akan keluar. Dan apa yang saya perasan is, yang sangat menarik, even dari segi the genetic makeup, setiap bangsa dekat Malaysia pun ada pattern dia masing-masing. And I realise that memang kebanyakan macam orang Melayu memang ada isu dengan wheat, memang ada isu dengan jagung, memang ada isu dengan yeast berbanding Indian males. Saya ingat mungkin sebab kita punya pemakanan dia daripada keturunan and benda tu akan datang dari sebab of the genetic makeup. Ya, betul. Because the genetic makeup orang Asia Tenggara ni, kalau kita tengok at least the background ataupun orang-orang kepulauan Melayu dah wujud lebih kurang 30,000 tahun sebelum pentas Sunda pun mereka dah bertapak di area. Ya, betul. And kalau kita tengok, tak ada sebarang tempat di kawasan Asia Tenggara yang boleh tanam gandum. Not a single place yang boleh tanam benda ni. Betul. Jagung mungkin domesticated now daripada area-area Mexico sebab zaman-zaman penjajah mereka datang. But it is not naturally in this environment. So kalau kita mungkin ada evolusi pun, dia takkan berlaku dalam sejengkal 2-3 generasi. Dia memang masa ribuan tahun. So I started looking into DNA testing dengan epigenetic. I call it stacking. Stacking maksudnya kita lihat the blood report, kita lihat DNA report, kita lihat food report, and then kita tengok what is happening. And ada juga beberapa family yang dia invest untuk buat kepada family mereka, and kita boleh nampak the pattern similarity. Bila ayah ibu buat, anak buat, kita nampak pattern. What dia boleh ambil, lebih kurang sama je. Lebih kurang sama. So a lot of things macam lactose issue tentang susu, memang kita dari segi genetik populasi Asia Tenggara ni, mungkin dari segi susu ni semua bukan something macam a domestic kind of delicacy. Maksudnya dia bukan macam benda yang hari-hari harus. Dia macam tak ada macam ada lesi dalam makanan orang Melayu. Tak ada macam makanan macam yogurt dalam ataupun cheese. Kalau di Turki ayran. Exactly. So kita nampak yang Caucasian punya genetik ni mungkin ada some form of compromise untuk makan tepung and everything, because environment dia memang tak boleh tanam beras. Betul. So the genes akan juga switch on switch off kepada
In fact, dia punya microbiome composition pun lebih kepada accommodating dia punya food, local food. So itu saya memang sangat bersetujulah. So bila sekarang ni orang-orang kita ni terlampau macam makanan dia terlampau bermazhabkan makanan barat dengan makanan tiba-tiba yang Korean, Japanese and everything. Kita lupa core punya makanan yang kita makan. So the gene pun rasa macam kenapa saya selalu diberikan makanan-makanan yang betul-betul jauh daripada the food plate yang genetik saya faham. Dia sebenarnya saya rasa ini memang peranan big food lah. Peranan big food. Sebab big food yang bawa masuk gandum, roti dan juga susu. Saya ingat saya pernah baca daripada PPIM, dia kata lebih 99% daripada susu yang kita minum adalah susu import. Jadi susu import ni memang saya percayalah orang kita, atuk nenek moyang kita, dia tak minum susu. So kita baru start minum. Kalau minum mungkin susu kambing lah. Dan susu kita, lembu-lembu kita ni memang tidak menghasilkan yield yang banyak lah. Susu lembu kita jenis Jersey ke, dia tak macam lembu Mak Saleh tu kan, Holstein Friesian yang menghasilkan banyak susu. Jadi dia tidak ekonomi dan orang kita pun tak biasa minum susu kan. Jadi bila kita start minum susu, kita nampak banyak sebenarnya penyakit start lepas minum susu. Dan memang sekarang ni kita tengok kajian menunjukkan bahawa kebanyakan susu ni, especially susu import ni, dia mengandungi satu protein, dia panggil protein A1 daripada casein, casein A1. Dia meningkatkan keradangan berbanding dengan protein A2 yang berada dalam susu kambing dan lebih banyak dalam susu ibu juga. Jadi itu protein yang lebih mudah hadam lah. Jadi kita nampak keradangan berlaku dan itu yang saya tengok dalam praktis. Tapi kalau nak beli susu A2 ni bukan murah pun. And satu lagi yang juga pelik sekarang ni,